Kalau tak sampai umur, tidak wajib berpuasa. Cuma wajib kita suruh anak kita puasa bila berumur 7 tahun. Kerana qiyas dengan semayang. Ingat hadis Nabi, muru auladakum bisolat wa hum abna'us sab'. Dalam kamu suruh anakmu solat bila mereka genap 7 tahun. Ulama-ulama fiqh kiaskan dengan semayang ini akan ibadat yang wajib yang lain seperti puasa. Maka masukkan juga apabila anak kamu umur 7 tahun, hendaklah kamu suruh mereka berpuasa. Mereka tak puasa tak? Suruh dah. Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Kerana ayah suruh. Maka ayah tak berdosa dah. Dah kanak-kanak pun tak berdosa juga. Sebab apa? Sebab belum balik. Kanak-kanak artinya orang yang belum balik. Dalil Nabi sebut rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yahtalima wa fi riwayatin hatta yablugha. Tidak ditulis dosa pahala dari kanak-kanak sampailah dia bermimpi balik atau dia sudah sampai umur.